Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Aurora binti Adil Jafisha, wartawan TVPSS Sekolah Kebangsaan Jijan, melaporkan secara langsung dari Dewan Seri Jijan bagi Majlis Pelancaran Program Bacaton SK Jijan 2026 yang berlangsung pada hari Isnin, 2 Mac 2026 tepat jam 8 pagi. Program Bacaton ini merupakan program terbesar sekolah bagi tahun 2026 yang dianjurkan oleh Pusat Sumber SK Jijan dengan kerjasama PIBG SK Jijan. Program ini bertemakan membaca membentuk generasi madani dan bertujuan untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan murid-murid serta menjadikan membaca sebagai amalan harian dan gaya hidup. Majlis dimulakan dengan perhimpunan rasmi mingguan yang merangkumi nyanyian lagu rasmi, bacaan doa, ikrar dan ucapan guru bertugas. Seterusnya, majlis diteruskan dengan acara pelancaran rasmi program Bacaton. Prosesnya mudah je. Mula-mula, pelajar akan dapat satu kad khas. Lepas tu, misi utama pun bermula. Baca buku sebanyak mungkin. Turut memeriahkan majlis ialah ucapan aluan pengerusi majlis, ucapan penyelaras program serta ucapan daripada Guru Besar SK Jijan, Puan Anita Zaila binti Abdul Latif. Kita awak baca, kita menerima, saya nak baca bacaan saya ni, boleh tak cik bagi sumbangan sekolah saya. Awak baca depan penerima, kita akan catat ini dan berapa dia nak bagi kat awak sumbangan. Jabatan luluskan mohon dengan PDRM, berurusan di IPD nilai. Selesai tolak ke IPK Negeri Sembilan. Kemuncak majlis ialah ucapan perasmian oleh Dr. Aziza binti Sanusi, penolong pengawal pendidikan dari Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, DPD Seremban. Dalam ucapannya, beliau menekankan kepentingan budaya membaca dalam melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing dan berakhlak mulia. Majlis turut diserikan dengan tayangan montaj, gimik pelancaran sketsa tata cara program serta penyerahan kad Bacaton kepada guru kelas tahun 1 hingga tahun 6 sebagai simbolik permulaan program. Assalamualaikum Cikgu Seri. Waalaikumsalam. Apakah objektif program Bacaton ini? Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Di sini saya ingin maklumkan kepada semua, program Bacaton adalah salah satu program galakan membaca kepada semua murid-murid SK Jijan. Sambil mereka membaca, mereka mencari dana, sumbangan untuk kutipan pembangunan pusat sumber sekolah. Itu adalah objektif yang utama.
Baik, untuk saya tunjukkan lagi contoh ini ialah kad bacaton di mana murid-murid semua menerima kad bacaton ini. Mereka akan membaca sambil mencari dana daripada penderma-penderma di luar sana. Okey, itu saja secara ringkasnya. Terima kasih. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kadar celik huruf serta menyemai minat membaca secara berterusan dalam kalangan warga SK Jijan. Sekian laporan saya, Aurora binti Aida Jafisha, wartawan TVPSS SK Jijan.